Beberapa hari saja lagi tuan-tuan, kita akan bertemu dengan hari terbaik di dalam Islam, iaitu hari Arafah. Imam Syafi'i menyatakan sesiapa yang mentalakkan isterinya pada hari yang terbaik, maka jatuhlah talak itu pada hari Arafah. Tuan-tuan tahu tak, hari Arafah sangat luar biasa dan kita ada misi kita sekarang untuk mengumpulkan dana sebanyak 1 juta ringgit. 1 juta ini akan mencukupkan 50% daripada kos sebenar pembelian tanah masjid pertama kita. Kita akan menjadi kuat bersama-sama apabila kita saling bantu-membantu walaupun hanya dengan RM1. Ya, tuan-tuan percaya ataupun tidak, RM1 yang ada di sisi tuan-tuan dan puan sekarang mampu membina sebuah masjid, mampu melahirkan anak-anak yatim dan juga asnaf yang akan menghafal Al-Quran dan mampu memberikan ilmu kepada warga emas yang akan menetap di sini. Bersempena dengan 10 awal bulan Zulhijjah, saya takkan jemu mengingatkan tuan-tuan dan puan untuk bersama-sama dengan kami. Kita dah solat dah, kita dah berpuasa dah, kita dah bersolawat, kita dah baca Al-Quran, dan untuk sedekah itu saya ajak tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kami dalam pembelian tanah masjid pertama kita. Jadi jangan lepaskan peluang, ambil peluang ini, sebar-sebarkan, tak lama lagi dah tuan-tuan, tinggal beberapa hari sahaja lagi kemuncaknya pada hari Arafah. Ya Allah, moga cukupkan apa yang sedang kami sasarkan, panggil seluruh masyarakat untuk melihat apa yang sedang kami bina. Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah, jom berterima kasih kepada Allah.